Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry sangat-sangat. Technical error saya sebenarnya baru berkenalan dengan AI Companion ni. So, saya tak berapa familiar lagi dengan ada setting baru dekat Zoom saya. So, insyaAllah kita startkan sekarang ni. Minta maaf sangat-sangat technical error sikit. So, saya share balik slide tadi. Okey. Azhar nampak tak? Ijan nampak tak slide? Nampak nampak. Nampak, nampak, Tapi kena nampak dah. kena ni kan. Kena Besar kali. Uh, View ni. okey okey. Sorry, dia terlalu canggih tau. AI companion ni banyak benda. Okey, settle lah. Yes. Alhamdulillah. So malam ni sebenarnya very interesting sebenarnya sebab saya ada beberapa orang yang PM saya. Dah few months ago ada yang beberapa orang yang minta nak tanya tentang masalah fertility. Sebab dia nak buat HD, dia ada PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, dia ada masalah tumor marker, ovarian tumor marker yang agak tinggi. Jadi dia dalam keadaan yang was-was untuk buat program sebab dia tak pasti adakah kalau PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, adakah Doktor, kalau sorry doktor, masalah... making me host. Sorry? Co-host kejap. Ya, ya. Buatkan I jadi co-host. Okey, okey, jap. Mana nak buat ni? Uh, Sekejap Alamak, mana nak cari you ni? Oh, tak boleh nak buka lah, Ijan. I tak boleh nak buka the participant ni. Okey, jap, jap, boleh. Okay. Okey, kejap. Hmm, okey, and Azhar, Jap. Okey, okey, Jan, Azhar. Okey dok. Okey, thanks. No, Okey, me. Not me, only okey. Azhar. Ya, Not me, Ijan. Azhar je. Okey, Ijan dah. Okey. Okay, so ada beberapa new participant sebenarnya. Sebelum-sebelum ni pun, for your information untuk those yang baru dalam program ni, jika anda ada masalah yang berkaitan dengan polycystic ovarian syndrome PCOS, ada masalah dengan insulin resistance, diabetik dan sebagainya, semua itu adalah masalah yang berkaitan dengan hormon. So that's why malam ni saya ambil masa sekejap ni, insyaAllah dalam sejam ni, untuk kita discuss tentang topik yang berkaitan dengan hormon sebenarnya. Walaupun saya letak topik kesuburan iaitu saya akan explain tentang infertility dan sebagainya, tapi as general, insya-Allah you all akan belajar banyak juga dekat sini sebab saya akan sentuh juga tentang kaitan dengan radang. Okey? So, so adakah anda sudah bersedia? Masya-Allah, berapa hari lagi kita nak meninggalkan 2025? So nanti dekat akhir nanti saya ada beberapa soalan yang saya akan tanyakan pada anda untuk anda jawab dan bagi jawapan tu kepada kalau you dah HDian, saya nak minta you bagi kepada coach masing-masing jawapan tu. Kalau anda yang baru mendengar dekat sini, belum lagi start apa-apa, saya nak anda bagi jawapan tu dekat kawan anda yang bagi Zoom link ni. Boleh? So, slide akhir nanti ada 4 slide terakhir saya nanti. Saya akan ada beberapa soalan yang you kena jawab. Okey. So, 2026 ni insya-Allah kita akan bermula dan ada berapa hari lagi sebab kita Ramadan 19 Februari. Insya-Allah saya rasa kalau tak silap saya Ramadan 19 Februari 2026. So, saya nak anda semua yang ada dekat sini dengar betul-betul dengar betul-betul apa yang saya nak sebut dekat sini sebab ia ada kaitan dengan kemantapan kesihatan kita untuk menuju Ramadan. For those of you yang non-Muslim, bagi anda yang ada dekat sini, yang non-Muslim, it's okay, katakan tak puasa Ramadan ke, you all tak ada niat nak mantapkan diri untuk certain ibadah or whatsoever. Tapi saya nak anda dengar juga sebab ia menentukan you punya quality of life in 2026. Okay, so saya letak sini goal untuk 2026. Contoh
Semua yang ada dekat sini, saya nak supaya anda letakkan goal masing-masing ataupun KPI masing-masing untuk 2026. Setiap tahun kita letak goals kita kan. Tapi sama ada 10%, 20%, 90%, 70% kita achieve, tu tak ada masalah, tak kira. As long as kita letak apa yang kita nak capai. Kita punya otak kita, reticular activating system dekat otak kita tu, dia akan cari jalan macam mana nak capai goal kita. So Allah Ta'ala punya kuasa tau. Dia nak bagi berapa persen achievement kepada kita. Tetapi apa yang kita wajib buat adalah letak goal untuk 2026 supaya kita ada hala tuju. Kalau tak, kita akan jadi cacah marba. Okay? Tak boleh hidup kita. So what about you? So ini goal yang saya letak contoh. So goal anda macam mana? Fikir balik sebab ramai orang yang dia rasa dia macam masih sihat. Dia boleh pergi kerja, dia boleh senyum, dia boleh hoha-hoha, dia boleh teruskan hidup. Dia tak ada simptom yang jelas yang dia nampak macam dia sakit. Tak ada sebab dia rasa macam sihat. Tapi berapa ramai daripada kita yang puas hati dengan tenaga dan fitness level kita? Berapa ramai dengan kita yang happy dengan result medical check-up kita ataupun blood result kita? Berapa ramai yang terkejut gembira sebab umur biologi dah reverse? Bagi anda yang baru first time dengar saya dekat sini, pastikan anda follow saya. Follow betul-betul sebab saya nak make sure umur anda di reverse ataupun dipatah balik. Kalau you 60 sekarang ni umur IC. Tetapi bila kita assess, bila kita timbang, bila kita tengok biometrik, you nak umur 60 atas IC tu jadi 40 ke ataupun jadi 80? Cuba pilih nak mana satu. Good news is, sesiapa yang dah pernah follow anti-inflammatory program dengan 100%, 150%, dia dapat reverse balik umur badan dia. Ni kita panggil biological age. Sebab bila kita reverse umur biologi, maknanya semua organ, sel, tisu dalam badan kita pun akan reverse jadi awet muda balik. Okay, ni ilmu insya-Allah kena belajar. Berapa ramai daripada kita yang syukur sebab dapat solat, dapat puasa, pergi umrah, pergi haji, dapat tawaf, dapat ibadah dengan sempurna. So, yang ni yang kita kena fikir. Bagus ada Wheel of Life. You boleh cari ada banyak sangat Wheel of Life di mana kita boleh ambil sebagai satu panduan untuk kita guna, untuk kita set KPI ataupun goal kita. Okay? Boleh saya tahu tak siapa dekat sini yang masih lagi blur dengan radang? For those of you yang memang dah follow saya sebelum ni, dah follow TikTok saya, dah follow Talk Zoom sebelum ni, ataupun yang dalam grup HD, saya rasa dah agak familiar dengan radang. Betul Tapi bagi anda yang masih lagi rasa blur, so saya nak guna dalam masa Zoom ni untuk explain secara sekali lalu saja. Kalau anda memang tak faham, boleh PM coach ataupun kawan anda. Tapi saya akan cuba untuk simplify, untuk letak dalam satu bentuk penerangan yang ringkas supaya anda faham. Tapi saya akan masuk juga beberapa fakta saintifik supaya those of you, sebab saya nampak ada beberapa orang profesional dekat sini, ada doktor juga, mungkin ada prof dekat sini. Sorry kalau saya tak address, mungkin ada profesor, datuk, datin dekat sini. So, saya masukkan juga beberapa fakta slide yang ada fakta saintifik so that you can understand more. So, radang kronik ni apa sebenarnya? Senang kalau kita nak faham adalah kita tengok analogi rumah terbakar. So, bila satu rumah tu terbakar, dia akan panggil bomber. Bomber akan datang, dia akan padamkan api dekat rumah yang terbakar tu, mungkin dekat dalam ke dekat luar rumah. So, bila api dah padam, bila dah settle semua, bomber ni akan balik ke balai bomber, settle. Okay, faham So, ini adalah andaian mekanisme radang acute dalam badan kita. So, settle lah. Dia dah hasilkan sel darah putih. Dia pergi tutup luka. Bleeding pun dah stop. Luka dah baik. So, sel darah putih balik-balik ke tempat asal dia.
settle. Okey, itu adalah radang akut. Radang kronik ni adalah apabila ahli bomba tu dia tak balik ke balai bomba semula. So dia masih duduk dekat rumah terbakar tu, walaupun api dah reda, walaupun dah tak ada dah kebakaran apa-apa, tapi dia still duduk dekat situ, dia still sembuh api, dia still turunkan benda-benda lah apa semua, dia still buat kerja bomba tu dekat situ tu yang tak sepatutnya. So kerosakan tu terus berlaku, faham tak? Sebab bomba ni dia tak balik-balik ke balai balik. Sama juga dengan badan kita. So mungkin api ni ada lagi tau. Api kebakaran ni ada. Jadi dia still duk padam-padamkan. Mungkin dekat bawah ni habis rosak. Badan kita pun sama. So mungkin masuk banyak lagi virus ataupun makanan-makanan radang tu. Mungkin ada lagi bakteria. Sel imun, sel darah putih dalam badan kita masih lagi duk berperang. Pergi nak bunuh patogen, bakteria semua tu. Jadi benda tu berlanjutan. Inilah sebenarnya yang kita panggil radang kronik dan dia akan bawa komplikasi. Ini typo sikit bermasalah. Okey. So yang ni slide ni agak complicated, sibuk sikit tapi saya letak dekat sini sebab dia very good. Dia senang nak faham kalau you all follow betul-betul apa yang saya cerita dekat sebelah ni. Saya letak cerita dekat sebelah ni supaya bila anda dengar, baca balik, you all akan faham. So, asas radang adalah berlaku setempat. Ni local inflammation ni, asas radang. So, ni adalah respon yang mula-mula sekali terjadi, yang awal apabila dalaman tu cedera ataupun dijangkiti ataupun terekspos dengan contohnya gula ke processed food ke, tu adalah respon yang awal. Jadi apa yang sel imun kita buat, sel darah putih kita, sel imun kita buat, dia akan melepaskan bahan kimia radang ni. TNF, interleukin 1, interleukin 6, chemokines. So dia akan lepaskan semua benda-benda ni. So ini menyebabkan salur darah mula-mula dia akan constrict dulu. Dia akan kecut dulu sekejap. After few hours salur darah tu akan mula jadi dilate. Dia akan mula besar. Mula-mula dia constrict dulu sekejap tapi dia akan dilate lepas tu. So bila salur darah tu akan dah jadi dilate, dah jadi kembang, dia akan mula jadi longgar. Dia akan jadi lebih telap, lebih permeable. Jadi senang nak keluar benda-benda daripada salur darah ni. Increase permeability. Dia jadi telap, macam tembus lah. Dan lebih melekat untuk sel imun. Sel imun senang nak melekat dekat sini. Ini addition. Jadi sel darah putih dia akan keluar dari salur darah ni. Dia akan pergi ke tempat yang cedera. So dia akan pergi ke tempat cedera, dia akan cuba nak sama ada buang ke, bunuh ke, berperang ke dengan bahan yang masuk tu. So kita nampaklah dekat sini bengkak, merah, panas, sakit. Sebab ni adalah radang yang baik yang sedang nak cuba sembuhkan kita. Okay? Ni adalah fasa pertama. Faham Okey, fasa yang kedua sini, apa berlaku dekat sini? Ini adalah fasa di mana badan kita nak cuba protect kita. Kita panggil systemic protective effects. Jadi, jika radang yang berlaku masih lagi kuat, isyarat akan mula dihantar ke seluruh badan. Dia akan mula alert seluruh badan kita. Sistemik maknanya seluruh badan. So, otak akan terlibat, hati akan terlibat, sumsum tulang akan terlibat. Semua ni akan masing-masing cuba nak kawal kemasukan ataupun benda-benda yang tak sepatutnya dalam badan kita. Ni adalah tahap radang di mana pada masa ni dia masih lagi cuba nak protect kita. Jadi pada masa ni kalau kita cek darah, mungkin masa ni kita tengok sel darah putih dia tinggi, total white count tinggi. Mungkin masa ni kita tengok limfosit tinggi, neutrophil tinggi. Ini adalah sel darah putih. Ataupun pada masa ni CRP, bacaan CRP pun akan tinggi. Kalau kita test fibrinogen pun akan tinggi. So ini adalah kesan di mana kita cek di mana keadaan keradangan tu masih berlaku dalam badan kita. Okey. Kemudian lama kelamaan apabila masalah tu masih lagi berterusan. Dia akan masuk ke dalam fasa radang kronik. Okey, so bila masuk ke radang kronik ni maka jantung akan mula
ada masalah. Low output, darah mula kurang keluar, jantung mula lemah. Sebab TNF ni, bahan yang radang ni, dia akan mula pergi serang dekat jantung. So output jantung menurun. Dan salur darah pun mungkin akan jadi masalah beku, darah beku, thrombus. Pada masa ni mungkin bila kita cek darah, platelet count jadi teramat tinggi, darah jadi clot dengan cepat, thrombus. So ni adalah masalah yang berlaku apabila bila radang tu berlaku dengan lama. Dan otot lain pun akan ada problem tisu, insulin resistance, metabolisme, masalah kerosakan organ dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya radang kronik. So fasa radang kronik ni dia berlanjutan selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dia secara slow-slow tau. Kita tak perasan. Tapi sebenarnya keadaan itu adalah keadaan yang radang. So dia akan mula bagi signal pada badan kita. Pergi hospital, mungkin doktor dah bagi tahu ada kencing manis, ada darah tinggi, ada masalah autoimun, masalah jantung, aterosklerosis, tengok result darah apolipoprotein pun tinggi, masalah hormon, infertility, mati pucuk, mati putik, mati pucuk lelaki, mati putik wanita. Ni semua masalah-masalah kronik radang. Jadi ingat, kronik radang ni adalah komplikasi daripada masalah radang yang acute, yang sepatutnya melindungi badan kita, tetapi lama-kelamaan dia boleh jadi bahaya. Okay? So, progression dia daripada acute radang, dia boleh jadi kepada kronik dan boleh menyebabkan berbagai masalah. So, yang paling kita takut, radang kronik ni, dia boleh end up menjadi kanser. Dia boleh jadi end up, dia boleh berakhir dengan masalah kanser. So, jangan main-main, don't play-play. Sebab radang, kalau kita simpan lama, kita tak buat apa-apa secara drastik ASAP, biasanya dia akan pergi kepada kanser. Sebab tu bila anda buat blood test, bagus sangat kalau boleh add up sekali all the full inflammatory markers tu dan juga tambah sekali tumor markers untuk kita tengok keadaan badan kita sebenarnya. Okay? So, listen to your body. Kan kita selalu dengar listen to your body. Siapa yang dengar bahasa badan dia, dialah yang paling bertuah. Orang yang ada radang ni kadang-kadang bahasa badan dia tu simple-simple je. Kita panggil very subtle. Subtle punya sign, kecil-kecil je. Mungkin letih je, mungkin masalah sebu-sebu sikit, sakit-sakit badan je, tiba-tiba naik jerawat-jerawat ke, tiba-tiba naik bulu tumbuh. Perempuan kan, wanita patutnya tak ada kan bulu-bulu tumbuh, rambut gugur. Itu adalah very subtle signs yang maybe tanda-tanda radang peringkat awal tapi kadang kita tak cakna. So, ni adalah radang senyap ataupun radang kronik yang berlaku dalam badan kita. Jadi, adakah 2026 ni akan menjanjikan tuah kepada kita? Sebab saya kata tadi, siapa yang pandai dengar bahasa badan dia, dialah orang yang paling bertuah. So, malam ni sebenarnya kita nak tengok sedikit sebanyak macam mana kita nak belajar supaya kita faham bahasa badan kita tu macam mana. Jadi, bila kita faham sikit-sikit bahasa badan kita tu macam mana, kita tak akan terkejut kalau badan kita tiba-tiba meraung menangis. Dia mula-mula dia berbisik je, slow-slow je dia cakap, dengarlah, sakit perut ni. Tolonglah dengar, dah sakit badan sikit-sikit ni. Tapi kita buat dono je. Still lagi tidur tak menentu, masih lagi stres tak kawal, masih lagi duk makan benda-benda yang ada banyak perasa pengawet pewarna, masih lagi tak cakna dengan pengambilan air. So lama-lama yang bahasa badan duk berbisik itu, lama kelamaan dia akan meraung menjerit. Masa tu barulah kita panik. Tiba-tiba dapat heart attack, tiba-tiba dapat stroke, tiba-tiba doktor diagnose tumor marker dah terlalu tinggi, dah jadi kanser. Tiba-tiba kaki tak boleh nak bergerak. Multiple sclerosis, autoimmune, saraf. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Semua benda ni adalah berpunca daripada radang yang sikit-sikit yang kita tak buat
tak buat ambil serius. Okay? So, topik pada malam ni yang kita nak tengok ni adalah tentang kebahagiaan sesebuah keluarga. Saya letak topik ni sebab this is actually the last week of 2025. So, saya nak semua yang ada dekat sini, kita muhasabah balik. Dekat mana sebenarnya letak kebahagiaan keluarga kita? Kadang-kadang bila dah lama kahwin, tak semestinya kahwin kan? Bila dah lama kita dekat rumah dengan adik-beradik kita, dengan mak kita, ataupun bagi anda yang ada spouse, pasangan dengan suami, dengan isteri. Dekat mana kebahagiaan tu? Duk kat mana? Kenapa dah hilang spark yang bahagia tu? Percikan-percikan api yang bahagia tu dah hilang tu duk kat mana? So kita nak tengok sebab antara punca yang menyebabkan hilangnya spark ataupun kebahagiaan dalam keluarga tu, punca dia punya culprit dia adalah keradangan. Kena faham betul-betul So jangan buat, kenapa aku dah rasa macam tak ada charge energy dah. Tengok husband pun dah tak macam dulu dah. Tengok adik-beradik pun rasa macam nak bergaduh je. Tengok wife pun rasa macam nak duduk jauh-jauh je. Tu adalah antara faktor radang juga yang menyebabkan kenapa dah hilang spark dalam family kita. Okay? So, kita nak tengok tu apa the biggest factors yang menyebabkan kebahagiaan. So, ni saya ambil beberapa jurnal ataupun artikel yang menunjukkan kebanyakan saya letak je contoh dekat sini. So, ada about 10 articles yang saya tengok sebenarnya. Tapi majority, kebanyakan daripada jurnal atau artikel tu meletakkan kesihatan sebagai penyumbang utama kepada kebahagiaan keluarga. Siapa setuju? Siapa setuju? Siapa setuju angkat tangan. Kesihatan adalah penyumbang utama dalam keluarga. Kalau duit banyak tapi tak sihat, tak jadi. Nak pergi berjalan pun tak boleh. Nak pergi travel kan, duit ni berkepuk-kepuk banyak ni. Nak pergi travel pun tak boleh. Kalau pergi travel pun, orang lain semua boleh pergi berjalan. Kita duduk kat hotel sebab kaki bengkak, tak boleh berjalan. Orang lain pergi berjalan, siap hiking, naik tangga lah, jalan sana sini, apa semua. Kita atas wheelchair. Macam mana? Ya Allah, so sorry. Saya cakap ni bukan saya nak sindir, nak mengata dekat sesiapa. Na'udzubillah min zalik. Tak, saya tak ada niat pun. Saya cakap ni adalah benda hakikat yang sebenarnya. Okey, dan ni adalah kajian memang menunjukkan bahawa kesihatan adalah penyumbang utama kepada kebahagiaan keluarga. Okey, kalau ibu bapa, kajian ni dia tunjuk. Kalau ibu bapa pula, mak ayah dia kata kebahagiaan mak ayah ni sebenarnya terletak pada kesihatan anak-anak. Siapa yang ada setuju? Ada anak-anak setuju tak? So, kalau siapa yang ada cucu, kebahagiaan keluarga dia terletak kepada kesihatan cucu. Cuba bayang macam mana susah hatinya nenek, atuk kalau cucu dia sakit. Ada yang sampai sanggup nak bagi buah pinggang dia, nak bagi, nak derma dia punya macam-macam lah Sebab sayangnya pada anak dengan cucu. So, ni adalah hakikat dan memang kajian telah membuktikan. Jadi, malam ni sebenarnya kita nak tengok macam mana kaitan radang dengan infertility. Saya letak infertility, kesuburan ni, ketidaksuburan kesuburan, fertility kesuburan Jadi kita nak tengok macam mana faktor radang ni mempengaruhi, macam mana hormon ni mempengaruhi, komplikasi, cara kita nak kesan ataupun nak kenal pasti, solusi dan juga perkongsian pengalaman. Kita akan share sikit perkongsian pengalaman. So, radang kronik ni sebenarnya, walaupun saya nak kaitkan dengan masalah kesuburan, tapi you all jangan lupa anda semua kena ingat radang kronik ni sebenarnya dia ada kaitan dengan seluruh tubuh kita. Mata, salur darah, jantung, paru-paru, hati, sistem penghadaman, boleh jadi kanser dan sebagainya. Kulit, akne, eczema, sakit-sakit kulit, brain, spinal cord, thyroid, pancreas, buah pinggang, joint, saraf, immune system. Semua ni adalah berpunca antaranya daripada masalah radang.
Cuma malam ni saya nak fokus sikit lebih kepada kesuburan. Okay, sorry. Okay, sorry ya. Saya minum green tea sikit ni. Ha. Okey. Kering dekat. So, ni adalah saya letak definasi lah. Cuma bila kita kata infertility ni, secara ataupun secara general lah, kita ambil 2 tahun lah. Okey. Gagal untuk hamil secara general 2 tahun. Okey, tanpa menggunakan apa-apa alat pelindung ataupun perancang. So, ni adalah definasi. So, saya letak ni definasi secara detail. Ada setengah-setengah pakar dia define gini. Dan dia ada 2 kategori. Kalau untuk infertility ni, yang pertama adalah primer, tak pernah hamil, ataupun infertility sekunder. So, saya nak anda semua yang ada dekat sini, kalau ada anak ke, anak saudara ke, adik-beradik ke yang ada masalah kesuburan, tolong sampaikan info ini. Sebab ramai saya tengok dekat luar sana yang dia ada masalah infertility. Dia ada masalah tak dapat nak pregnant sebab masalah obesity, masalah polycystic, masalah-masalah yang berkaitan dengan hormon dan sebagainya. Tapi dia buat tak cakna. Dia tak nak ikhtiar. Tahu-tahu umur dah masuk 40, 42, 45, 48 dan tu adalah terlambat. So at least belajar dulu, tahu apa sebenarnya ilmu supaya kita boleh letak harapan untuk berubah. So, kaitan antara radang dengan infertility ni adalah amat penting untuk kita faham. Dan macam mana radang ni dia boleh mempengaruhi masalah kesuburan? Yang pertama adalah biasanya dia berkaitan dengan recurrent abortion ataupun miscarriage. Mengandung masuk bulan pertama, bulan kedua gugur. Masuk bulan ketiga kadang gugur. Tahun depan mengandung lagi, gugur lagi. Tahu-tahu doktor cakap, oh radang sebab boleh dah jadi masalah autoimmune, SLE dan sebagainya. So, itu kaitan dengan radang. Dan juga masalah hormon, masalah ovulation, masalah rahim, kita panggil cold uterus, rahim yang tak dapat nak berfungsi dengan cara yang betul, poor egg and sperm quality. Bila saya kata masalah radang, dia bukannya tanggungjawab isteri semata-mata. Sebab nak belajar ni, dia bukannya isteri semata-mata, tetapi suami pun kena ambil tanggungjawab. Sebab tu kita kata responsibility kan, husband and wife punya responsibility. Sebab dia adalah response ability, keupayaan seseorang itu untuk respons dengan cara yang betul. So, suami dengan isteri kena respons kepada masalah infertility ni dengan saksama, dengan adil. Okey, masalah polycystic ovarian syndrome, PCOS, endometriosis ni adalah antara bagaimana radang ni boleh menyebabkan masalah fertility. So, kalau kita tengok okey, radang ni biasanya dia ada kaitan dengan genetik dengan epigenetik. So, genetik ni memang dah ada dalam DNA kita. Setengah orang memang ada genetik problem. Tetapi setengah orang dia punya epigenetik dia. So, epigenetik ni adalah persekitaran. Persekitaran contohnya environment, lifestyle macam mana, diet dia, microbiome dekat usus dia. Tapi DNA dia tak tukar. Dia bukannya ada perubahan DNA ke apa. Kalau perubahan DNA itu kita panggil genetik. Tapi ni DNA dia tak ada masalah. Cuma dia ada epigenetik yang influence dia punya badan dia yang menyebabkan masalah radang. Kronik radang. So, ini adalah faktor yang biasanya menyebabkan problem ataupun masalah. Okay? Pada seseorang tu. So, ni kita kena faham. Maknanya kalau kita kata kita ada masalah dengan kesuburan, kena tengok ni adalah faktor yang biasanya mempengaruhi. So, saya suka sangat quote ni, genes load the gun but environment pulls the trigger.
Sebab setengah orang dia menyalahkan genetik dia. Dia menyalahkan, oh ni memang dah faktor keturunan aku ni. Ni memanglah jin aku ni. Keturunan aku memang kakak aku, mak saudara apa semua-semua tak dapat anak. Jadi aku pun memang tak boleh nak beranak juga. Ada saya pernah dengar ada beberapa orang peserta yang dia nak start program ni dia cakap gitu. At the end of the day, saya pujuk dia. Saya kata, cubalah. Sebab dia muda lagi, dia baru umur dalam 30s. Cubalah dulu HD ni, cubalah program anti radang ni. Walaupun, yelah, saya tak boleh nak katakan tak sebab dia dah fix mindset dia mula-mula tu. Dia kata keturunan dia, sebab semua tak ada anak semua tak ada zuriat. Jadi dia pun mungkin tak ada juga. So, setelah dia buat 2, 3 cycle, Alhamdulillah, dia mula ada period. Dia mula rasa badan dia lain, berat badan dia turun, Dan Alhamdulillah, akhirnya dapat anak. Sebelum tu dah, yelah, masalah jugalah sebelum tu kan. Dia dah ada fix mindset. Nak tukar mindset ni payah sebenarnya. So, bila badan dia dah rasa sedap, rasa dia dah rasa lain, barulah boost up dia punya confidence level dan Alhamdulillah. Dia dapat anak sekarang ni. So, sebab apa hormon ni terjejas sebenarnya kalau radang tu? Kalau radang, dia akan menjejaskan hormon. So, masalah dia hormon dalam badan ni, dia mesti ada isyarat yang tepat. Sebab hormon ni dia very accurate, dia punya function dia. Jadi, kalau ada radang yang ganggu hormon balance tu, ni akan menjadikan komunikasi hormon dengan sistem organ badan kita akan terganggu. Jadi dia tak boleh nak ada rentetan-rentetan proses function, mekanisme dalam badan kita tak boleh nak berlaku dengan baik apabila hormon tu tak boleh nak bagi signal yang tepat. So, tengok dalam badan kita sebenarnya kita ada 2 aksis yang penting. Yang ni kita panggil hypothalamo-pituitary axis, adrenal axis, daripada otak kepada pituitary gland. Dekat otak ni dia ada hypothalamus dan dia ada pituitary gland dan dia ada adrenal gland. Ni adalah satu aksis. Okey, yang mengawal biasanya stres level kita, dia akan bagi efek kepada aksis yang ni, dia akan menyebabkan kortisol dibebaskan dengan banyak daripada adrenal cortex ni dan dia akan menyebabkan masalah metabolik, kencing manis, darah tinggi, masalah-masalah yang berkaitan dengan metabolik. Dan ada satu lagi aksis, dan ada satu lagi aksis yang kita panggil hypothalamo-pituitary gonadal axis, iaitu daripada otak kepada ni dekat sini ada pituitary gland juga, gland kelenjar. Dia akan pergi dekat gonad ataupun kita panggil sistem reproduktif organ wanita. Sebab dekat sini pentingnya dekat 2 hormon ni FSH dengan LH, 2 hormon ini yang dihasilkan daripada pituitary gland, dia mengawal kita punya penghasilan hormon estrogen dengan progesteron. Jadi stres juga selain daripada faktor pemakanan, tidur, kita punya faktor-faktor lain ada banyak stres. Nampak tak? Stres ni, Masya Allah, syaitanir rajim. Stres yang baik itu perlu sebenarnya, tapi stres yang melampau ni. So, bila kita tak dapat nak kawal stres yang melampau, mulalah dia jadi penyakit. Sebab exist dekat sini tak betul. Jadi kanser, jadi autoimmune, jadi tiba-tiba tumor marker tak cantik, tiba-tiba insulin resistant, tiba-tiba jadi migraine, usus jadi tak cantik function sebab dekat sini, stres dekat sini. Tapi bila stres pergi dekat hypothalamo-pituitary gonadal axis, dia akan menyebabkan masalah kesuburan. Nampak tak? So, careful stres ni faktor penting. Stres boleh menyebabkan masalah female infertility, wanita dan untuk lelaki, stres and male infertility. Dua-dua ni. Sebab apa? Sebab bila radang, dia akan menyebabkan kortisol hormon naik. Kortisol dia akan suppress hormon seks. Okey? Hormon estrogen, progesteron. Jadi ovulasi dan sperma akan terganggu. Bila kortisol naik tinggi, radang, ovulation akan terganggu. Tak boleh nak berlaku ovulation. Macam mana nak ada kesuburan, nak ada
ovum dibebaskan, tak boleh nak berlaku ovulasi. Sperm pun akan terganggu. Proses spermatogenesis, penghasilan sperma, function prostate gland pun akan terganggu. Kalau kortisol kita ni tinggi. Ya Allah, ni kena faham Ovulasi jadi tak konsisten. Kualiti telur ataupun ovum akan menurun. Period, head jadi tak teratur. Dan oxidative stress ni juga dia akan menyebabkan kualiti dan motility sperma menurun. Risiko DNA sperma rosak. Sebab tu kalau untuk lelaki yang ada masalah kesuburan ni, dia akan menyebabkan bila kita tengok kepada result sperm analysis tu, kebiasaannya masalah kesuburan ni dia akan menyebabkan sperm tu dia akan jadi kurang bergerak. Motility dia jadi slow. Ataupun sperm tu akan ada kurang bilangan dia. Okey? Oligospermia jadi kurang sikit. Ataupun mungkin azoospermia. Ni mungkin sperm dia jadi kepala tu sengit lah. Kepala tu jadi tak normal. Ekor dia jadi bercabang macam-macam. So ni menyebabkan masalah abnormality kepada sperma juga. Jangan main-main stres ni stres kortisol ni. So please Dan radang juga boleh menjejaskan dinding rahim. Jadi katakanlah kalau ovum dengan sperm ni dia boleh berjumpa, dia boleh bertemu. So bila bertemu ovum dengan sperm, dia akan kena duduk implantation tu dekat dinding rahim. Tetapi radang ni sendiri dia akan menyebabkan dinding rahim tu tak ada penebalan, tak ada blood circulation, salur darah tak cantik dekat dinding rahim, endometrium tu. Jadi dia tak boleh nak melekat. Fetus ni dia tak boleh nak melekat dekat dinding rahim, maka dia akan gugur. Sebab tu orang yang ada masalah hormon tak stabil, orang yang ada masalah polycystic ovarian syndrome, orang yang ada masalah dengan obesity, dia akan ada problem dengan recurrent abortion. Kadang-kadang masalah keguguran yang berlaku pada peringkat first trimester tu. So ni adalah disebabkan oleh radang. Pernah tak dengar? Pernah tak dengar siapa dekat sini doktor advice puan, kalau puan nak pregnant, puan kena turunkan berat badan. Siapa pernah dengar? Ataupun siapa pernah doktor advice dekat dia? Dia nak pregnant, doktor advice dekat you kena turunkan dulu berat badan ni kalau nak pregnant. Agak-agak kenapa siapa tahu agak-agak kenapa? Kenapa doktor advice kena turunkan dulu berat badan? Okeylah saya bagi jawapan lah. Senang je ni sebenarnya. Nasihat ni sebenarnya untuk body weight ni bukan pada isteri sahaja, tetapi juga untuk suami. Ingat untuk dapat kualiti ovum dengan sperm yang baik, berat badan mesti berada pada tahap yang sebaik-baiknya ideal lah. Barulah kita punya inflammation dalam badan kita rendah. 7 sebab. Saya bagi 7 sebab dekat sini. Kenapa mesti dapatkan berat badan yang terbaik untuk membolehkan kita pregnant. Yang pertama, bila obese ataupun overweight ni lemak berlebihan. Dan lemak ni, dia sel lemak ataupun adipocyte tu, dia boleh mengeluarkan free radicals ataupun radang, bahan radang. So, jangan main-main sel lemak dalam badan orang yang ada masalah dengan berat badan ni, dia tak duduk saja-saja tau. Dia keluarkan TNF-alpha, dia keluarkan interleukin 6. Ni adalah bahan yang pencetus radang, api. So, dia boleh pergi attack organ-organ, boleh ganggu kita punya immune system dan boleh menyebabkan autoimmune. So, ni adalah sebab yang pertama, berat badan yang berlebihan akan menjadi sumber radang. Yang kedua, berat badan yang berlebihan ni juga dia boleh mengganggu tadi. Ingat tak axis ataupun paksi hormon reproduktif tadi tu, yang saya tunjuk tadi tu. Hypothalamo pituitary gonadal axis tadi tu. Jadi dia boleh efek kepada ovari dan juga testis. Tu masalah berat badan. Yang ketiga, masalah berat badan ni dia boleh menyebabkan insulin resistance. Insulin resistance dia akan kacau proses ovulasi.
Dia akan suppress ovulation. Ovulation tak boleh nak berlaku. Dan insulin resistance ni juga, dia akan menyebabkan masalah insulin yang tinggi dalam darah. Dia akan menyebabkan androgen dihasilkan dengan banyak. Sebab tu orang yang ada masalah polycystic ovarian ni, dia ada ciri-ciri androgen yang tinggi. Tiba-tiba naik macam ada misai-misai. Tiba-tiba naik jerawat yang banyak. Tiba-tiba bau badan busuk kan, ada kan? Tiba-tiba rambut gugur banyak macam nak botak dah, tu adalah simptom-simptom ataupun ciri-ciri androgen yang tinggi. Okey? Dia ada kaitan juga dengan masalah berat badan. Yang keempat, radang boleh menjejaskan kualiti telur dengan sperm. Yang ni yang saya explain tadi. Berat badan juga menyebabkan lapisan rahim yang tidak optimum. Tadi saya explain kan, radang dia kacau aliran darah ke rahim, ke endometrium. Jadi implantation ataupun embrio yang nak lekat dekat endometrium tu dia akan ada masalah. Dan yang keenam, kortisol. Bila berat badan ni sebenarnya dia akan menyebabkan kortisol naik dan dia akan menyebabkan masalah metabolik. So, dia akan suppress hormon estrogen, progesteron dan badan akan masuk ke dalam survival mode. Bila duduk dalam keadaan stres ni, badan kita akan bagi signal, tuan ni dalam keadaan stres ni, macam nak kejar dengan harimau ni. Jadi tak payahlah nak fikir-fikir, nak beranak, nak membiak, tak payah. Kita fikir untuk survive je ni, nak hidup macam mana ni, sebab konon-kononnya harimau duk kejar dekat belakang. Jadi bila dia suppress proses pembiakan, maka ovum tak dapat nak dihasilkan, sperm tak dapat dihasilkan dengan baik, ovulation tak boleh nak berlaku, hormon estrogen, progesteron tak cantik. So ini adalah masalah bila overweight ataupun obese yang berkaitan dengan kortisol yang tinggi. Dan yang ketujuh, kenapa biasanya doktor minta supaya berat badan tu cantik dulu sebelum kita pregnant, sebab risiko kehamilan berbahaya ni, GDM, masalah kencing manis masa mengandung, gestational diabetes mellitus, PIH darah tinggi masa mengandung, boleh jadi fit preeclampsia, mungkin risiko kepada operation, masalah komplikasi kepada ibu dan bayi, so ada banyak. Jadi benda-benda ni lah sebenarnya kenapa kita sentiasa pastikan berat badan kita yang ideal. So kalau ada yang dekat sini yang tak ada pun plan nak mengandung, ataupun you all single, tak ada pun nak mengandung, tak ada husband, tak ada siapa kan, it's okay. Jaga badan supaya sentiasa dalam keadaan berat badan yang ideal, sebab kita tak mahu radang yang tinggi dalam badan tu merosakkan badan kita. Masalah kencing manis, masalah kolesterol yang tinggi, masalah autoimmune, tiba-tiba jadi masalah GERD, apa semua pula tu adalah kaitan dengan radang juga dalam badan kita. So popek yang saya duk sebut tadi adalah masalah berat badan kan. Tapi untuk anda yang kurus, untuk anda yang tuyus, bak kata baby kan. So jangan anggap anda selamat sebab kurus tak semestinya sihat. Ada orang yang dia skinny fat ataupun dia tofa yang thin outside, fat inside. Dekat luar nampak kurus tapi dekat dalam radang dia tinggi. So be careful. So kena sedarlah bahawa masalah sebenarnya dia mula bukan daripada hari masa nak bersenyawa ovum dengan sperm tu. Bukan. Masalah bukan dekat situ. So bila tak dapat nak pregnant ni, tak dapat nak mengandung ni, masalah dia bukannya ovum dengan sperm yang tak boleh nak bersenyawa. Bukannya mula dekat situ. Tetapi problem tu dah start dah lama dulu. Dah start masa anak dara, mungkin radang tu dah tinggi dah. Dah start masa badan konon-konon nampak sihat, pergi hiking je selalu, pergi exercise konon-konon. Mungkin dah start dah sebab dia tak repair dalaman dia. Api radang tu sedang membakar dekat dalam badan. Jadi saya dekat sini saya nak bagi harapan anda yang mempunyai masalah radang yang tinggi tetapi mengharapkan untuk ada zuriat, tolong faham. Baiki dulu radang atau inflammation dalam badan sebab insya-Allah kesuburan akan datang balik. La tahzan, insya-Allah akan ada jalannya. So, saya bagi sini 5 langkah ataupun solusi yang terbaik. Apa yang you all boleh buat?
Okey. Yang pertama, mesti cari guru dan ilmu yang betul. Cari guru dengan cari ilmu yang betul. Kesihatan ni dia tak boleh cuba-cuba. Try and error lah. Try je, tak boleh. You kena terus berilmu dengan coach ataupun guru yang profesional dan ilmu yang tepat. Tak semua pakar dekat luar sana yang memang betul-betul faham radang ni. Saya tak salahkan mana-mana doktor, mana-mana pakar, jangan salah faham. Saya cuma nak bagi tahu bahawa ada ramai doktor dekat luar sana yang perkhususan dia, bidang dia bukan dalam bidang radang. Bukan dalam bidang yang nak tengok betul-betul, yang betul-betul syakna untuk jaga you macam mana sebenarnya. Nak faham radang, nak baiki hormon kesuburan. Jadi pastikan anda belajar dari guru profesional dan juga dapatkan ilmu yang tepat. Pastikan anda sign up awal. Bila dah jumpa guru, bila dah jumpa ilmu yang tepat, sign up cepat. So, bila anda dah join dalam program anti radang, tahniah sebab anda dah sign up. So, praktikkanlah ilmu tu. Bagi anda yang belum lagi join, bagi anda yang baru first time dengar dekat sini, tolong cepat-cepat jumpa kawan anda yang ajak tu, tolong sign up awal. Cepat-cepat sign up. Supaya kita tak biarkan radang tu lama dalam badan kita. Okey. Langkah yang kedua adalah kena kenal pasti status kesihatan dalaman kita. So, yang pertama tadi, cari guru dan ilmu yang tepat. Yang betul-betul faham anti radang punya program macam mana. Yang kedua, kena kenal pasti kesihatan dalaman kita macam mana. So, perlu buat full blood test, especially blood test yang ada inflammatory marker. Jangan buat blood test yang toet-toet, ambil darah dekat ujung-ujung jari sini saja. Jangan. Buat full, Buat full blood test yang ada all the inflammatory markers. Kalau you all belum familiar lagi inflammatory markers tu apa, tolong tanya coach ataupun doktor anda supaya kita dapat full result yang tepat, Dan dapatkan konsultasi daripada pakar yang faham ilmu keradangan. Okey, yang kedua. Yang ketiga, solusi yang terbaik untuk dapatkan balik badan yang bebas radang, badan yang subur, yang tak ada tanda-tanda radang adalah amalkan diet dan pemakanan anti radang. So, saya suka nak letak dekat sini. Fokuskan kepada elimination and addition. Ada some foods that you have to eliminate. Kena keluarkan dulu. Walaupun makanan tu makanan favorite you. Elimination perlu. Pantang larang tu perlu. Addition sangat perlu. Kita bukannya pantang buang saja makanan-makanan yang menyebabkan radang. Tapi we have to add in. Kita kena tambah makanan-makanan yang tinggi antioksida yang akan neutralizekan radang tu. Ingat, elimination and addition adalah dua komponen yang kami titik beratkan dalam anti-inflammatory diet under Afiat Wellness. Okay, so ingat, fokus makanan sebenar bukan sekadar kalori. Jangan nak kira-kira kalori. Protein berkualiti, lemak yang baik, sayur yang pelbagai warna dan sebagainya. Yang ni yang you all akan belajar nanti bila dalam program. Saya tak payah bagi detail dekat sini. Nanti subuh nanti pun tak habis. Yang keempat, tukar gaya hidup. Tukar gaya hidup kepada anti-inflammatory lifestyle. Ini adalah 20% komponen. 80% tadi betulkan pemakanan, 20% anti-inflammatory lifestyle, tidur dan be active. Physically active. Yang ni penting. Okay. Dan yang kelima, yang penting sekali ni, secara berjemaah. Pastikan kita berada dalam jemaah, dalam grup yang betul ataupun kalau you nak buat, you mesti dengan husband and wife. Kalau nak fokus untuk fertility lah, mesti. Tak boleh isteri saja ke, tak boleh husband saja ke, tak boleh. Mesti berdua. Sebab kesihatan ni bukan sekadar motivasi, tapi mesti ada sistem. Kita kena ada sistem yang betul. Kita kena merancang menu. Kita mesti audit sama-sama. Coach ataupun doktor akan audit anda. Dan fokus secara konsisten 8 hingga 12 minggu. Berturut-turut jangan buat seminggu, minggu depan hanyut. Buat seminggu, minggu depan hanyut. Tu nama dia diet dah layan. You nak rest 1-2 hari boleh. Tapi jangan terlalu lama. Sebulan, 2 bulan hanyut. No. Tu bahaya. Okay. Dan konsistensi ni adalah amat penting.
Okay, ni adalah anti-inflammatory diet. Saya just nak remind for those of you mungkin ada dekat luar sana anda dengar HD diet. So ini adalah hormone diet, bukan hardcore diet. Ada some diet dekat luar tu dia nama hardcore. This is actually hormone diet ataupun anti-inflammatory diet ataupun kita panggil anti radang, program anti radang. Okay, 80% nutrition, 20% adalah sleep, stress, management and exercise. So, komponen program anti radang yang menyembuh ni, nutrisi dia macam mana? Tinggi makronutrien, mikronutrien. Tinggi antioksidan, kita ada panduan dan bantuan daripada pakar-pakar. Bukan sekadar coach yang dekat Pokok Kelapa ke, yang coach yang dekat YouTube saja, TikTok saja. No. Ni adalah memang pakar-pakar yang bertauliah, certified dan memang ada sijil masing-masing. Kita ada teamwork dan kita ada pembelajaran dan ilmu berterusan. Okey, saya rasa saya... Sekejap saya nak straight pada perkongsian. Okey, ni semua apa yang you dapat apabila anda enroll. For those of you yang baru ada dekat sini, ini adalah semua yang anda akan dapat bila anda enroll dalam program anti radang bersama dengan saya dan Afiat Wellness Rain Berhad. InsyaAllah you akan dapat semua ni. Okey. Okey. Saya sebenarnya nak jemput Cikgu Zila lah, Puan Zila sebenarnya, tapi beliau ada urusan yang urgent malam ni yang dia terpaksa tak dapat nak hadir, tapi saya dah minta beliau sediakan short video sikit, nanti saya akan play video dia tu. Cuma saya nak anda dengar perkongsian sikit dekat sini bahawa Puan Norazila ni ataupun saya panggil Zila ni, dia masih muda, baru umur 36 tahun. Masya Allah, masih muda. Beliau seorang yang sangat sibuk. Dia cikgu Dan pada masa sebelum beliau join program anti radang ni, dia ada banyak sangat masalah period setahun sekali Dia pernah gugur, lepas tu period setahun sekali. Boleh bayang tak? Betapa tak stabilnya hormon dalam badan dia setahun sekali saja period, bukan sebulan sekali, setahun sekali. Kerap migraine, masalah kencing kotor, masalah berat badan, obesity dan TTC selama 7 tahun. Dan apa yang positifnya dia ni, Cikgu Zila ni sebenarnya, beliau adalah seorang yang sentiasa dahagakan ilmu. Sentiasa belajar, bertanya dan terus apply ilmu dalam program anti radang. So, beliau sangat-sangat cakna dengan ilmu, selalu bertanya pada coach beliau, Coach Su. Bagi siapa yang familiar dengan Su, Coach Su ni adalah coach direct kepada Cikgu Zila. Dan beliau juga banyak sangat belajar daripada coach-coach, daripada doktor-doktor dalam anti-inflammatory program. So, salah satu ciri untuk berjaya ni, dia mesti seorang yang dahagakan ilmu. Dan this is actually the positive attitude yang beliau ada. Okay, Alhamdulillah. So, banyak problem saya letak sebahagian daripada result darah yang ada dekat sini. Nanti boleh tengok lagi apa problem yang ada. Nanti beliau cerita lepas ni So, positif. Apa kesan positif yang dapat daripada program ni dari awal sampai sekarang ni? 6 bulan bila join HD ni, period dah jadi cantik. Setiap bulan dah ada, bukan setahun sekali Kulit semakin cantik. So, you all boleh nampak. Nampak tak beza? Allahu Akbar. Ni tak ada filter, tak ada apa Ni adalah kulit semakin cantik, semakin bersih. Okay, goodbye migraine. Ni beliau tulis sendiri goodbye migraine. Alhamdulillah. Tiada lagi masalah kencing kotor. Bonus berat badan turun dari 85 ke 50 kilogram. Dan itulah sebenarnya bila dah settle inflammation semua dalam badan. Alhamdulillah syukur sujud syukur sangat beliau mengandung. Dan sekarang anaknya sudah berusia 2 tahun. Mawang. Okay. So saya nak you all dengar sikit video dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, saya nak minta maaf sebab saya tak dapat nak join Zoom malam ni disebabkan saya ada unplanned trip dengan family. Okay, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Norazila Pizana Abidin. Saya berasal daripada Johor dan menetap di Kajang, Selangor. Saya berumur 36 tahun dan bekerja sebagai seorang guru.
Okay, saya nak ringkaskan sikit journey saya dalam HD ni. Uh, okay, journey saya dalam HD ni masa 2020. Pada tahun 2020, saya join HD disebabkan yang pertama, saya punya period setahun sekali datang. Yang kedua, kerap migraine setiap, boleh katakan seminggu tu 4-5 kali datang. Lepas tu saya ada kencing kotor dan macam-macam lagi penyakit. Dalam masa 6 bulan saya join HD, Alhamdulillah. Saya period saya datang, kesihatan saya semakin baik dan yang paling utama ialah berat badan saya turun dan juga kulit muka saya semakin orang kata cantik. Dia bukannya pakai skincare tapi sebabkan kita mengamalkan pemakanan sihat. Okay, dan 2020 Allah. Okay, maaf. Dan 2023 saya mengandung. 2024 saya bersalin. Alhamdulillah secara normal. Seorang anak perempuan yang sihat. Alhamdulillah. Dan sangat-sangat comel. Alhamdulillah. Memang sepanjang saya mengandung tu memang saya mengamalkan hormon diet juga. Memang saya follow ketat-ketat apa yang Dr. Adibah sarankan. Tapi biasalah dalam waktu pregnant tu memang kita kena banyak sabar lah. Okay. Ramai juga tanya saya ada buat rawatan kesuburan ke ataupun saya ada buat IVF ke ataupun seumpamanya. Saya cuma nak bagi tahu satu je, Alhamdulillah. Saya usaha dengan hormon diet sahaja. Saya dan suami. Memang secara ketat dan disiplin. Okay, harapan saya pada semua orang, pada siapa-siapa saja yang dengar video saya ni, saya berharap sangat-sangat kesihatan kita amal ibadah, satu amal ibadah. Bukan sahaja solat, bukan sahaja puasa, bukan. Tapi menjaga pemakanan, menjaga kesihatan, apa yang masuk dalam mulut kita tu, semua tu adalah ibadah. Jadi itu yang saya pegang sampailah sekarang. Termasuklah anak saya pun memang saya sangat menjaga pemakanan dia. Saya dan suami memang jaga pemakanan kami. Kami masih mengamalkan pemakanan hormon diet. Alhamdulillah. Saya harap sangat semua orang mengambil iktibar dengan video saya ni. Walaupun kita TTC, kita cuba usaha secara normal, secara natural. Secara yang Nabi sarankan, yang amalkan pemakanan sihat itu adalah yang terbaik. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Zila. Terima kasih. Okey, so Alhamdulillah. Okey, so ni beliau. Dan Alhamdulillah, lepas dia deliver, dia terus hantar mesej dekat saya, Zila ni fresh from oven. Anak anda kami lahir secara normal pada 9/3/2024. Berat 2.7 kilo, baby girl, TTC dengan HD. Baby HD, Masya Allah, menunggu selama 7 tahun. Tahun ni tahun ke-8, lahir puteri kami. Allahu Akbar. Saya dapat berita ni, saya menitik air mata. Masya Allah. Okey, dia hampir sebaya lah. Mawar ni hampir sebaya dengan cucu saya. Alhamdulillah, syukur. Okey, tahniah Zila. Tahniah. Mudah-mudahan anda semua yang ada dekat sini, you all boleh sebarkan ilmu ni bagi siapa yang ada anak saudara ataupun anda sendiri yang dengar ni yang memang TTC. So tolong jangan pandang belakang lagi, buat betul-betul dan insya-Allah you akan dapat result yang terbaik. So lepas bersalin sebenarnya beliau memang sedang cuba untuk turunkan balik sampai sekarang ni alhamdulillah masih lagi dalam proses. Okay? So, ni journey dia yang sebelum ni saya compile balik gambar-gambar yang daripada slide beliau yang lama. Nampak beza. Ni yang mula-mula dulu memang kusam sangat. Masya Allah, nampak beza kan? So, Alhamdulillah sampai sekarang ni. Bersih muka. Okay, so saya rasa tu saja. InsyaAllah kita doakan moga Puan Zila kekal istiqamah
Dan insya-Allah mudah-mudahan benda ni akan jadi saham akhirat beliau, menyebarkan ilmu, menyampaikan pengajaran ataupun inspirasi ni untuk semua. Okey. So ni adalah beberapa last slide saya. Okey, sebelum saya buka pada QA, sekejap je dah nak habis. Okey, untuk kesimpulan ni, saya nak bagi saya rasa ada 4 poin dekat sini sebagai kesimpulan. Saya nak anda hantarkan jawapan anda kepada coach masing-masing. For those of you yang listen to this Zoom, kalau anda memang dah join HD, yang dah buat HD, saya nak anda jawab soalan 1, 2, 3, 4 ni dan hantar kepada coach ataupun active coach anda lah, ataupun hantar kepada saya untuk saya tengok jawapan anda. Okey? Ni sebagai assignment anda untuk penutup tahun 2025. Bagi anda dekat sini yang baru first time yang tak pernah lagi buat program HD, yang tak pernah lagi join Zoom ni, tak pernah lagi jumpa saya, pastikan anda jawab juga soalan ni, tapi hantarkan jawapan itu kepada kawan anda yang bagi link Zoom ni. Siapa yang jemput anda ke sini, make sure you write your answer and send the answer to your friend yang distribute the link Zoom ni untuk anda. Okay. Soalan pertama. Okay, soalan pertama, simple je. KPI dengan pencapaian 2025 ni ada berapa hari je lagi? So, adakah apa yang benar-benar tercapai dalam 2025 ni? Maksud saya dari segi health. Bukan sekadar angka, tapi berapa banyak aspek kehidupan kita yang berubah. Tulis. Tulis. Especially aspek kesihatan lah, saya nak anda tulis. Kalau bukan kesihatan pun, you tulis apa dari segi financial ke, dari segi anything yang you nak tulis. Emotion ke, apa-apa. Financial, family, semua. Tulis. Nombor 1. Okey, soalan kedua, status kesihatan. Okey, tuliskan. Adakah aku benar-benar sihat ataupun cuma belum jatuh sakit? Tunggu masa. Dia tunggu masa, getah tu tarik, dia tunggu masa bila nak putus tu. So, jawab soalan ni, adakah aku benar-benar sihat ataupun cuma belum jatuh sakit? Jawab soalan ni. Apakah rekod ujian darah atau screening kesihatan aku sepanjang 2025 ni, kualiti dia menaik ataupun merudum? Senang je, tulis jawapan ni, sendkan pada coach masing-masing ataupun kawan anda. Okay. Yang ketiga, perubahan atau ulangan. Jika cara hidup masih sama, hasil juga akan sama. Okey, ni adalah satu pepatah. Pernah dengar kan? Jadi, tahun 2026 ni, adakah aku akan teruskan lifestyle yang sama atau aku mesti berubah dan sanggup tak berubah? Jawab soalan ni. Sendkan pada coach ataupun pada saya, saya nak tengok. Okey, dan yang keempat, impian dan masa depan. Jawab soalan ni. Berapa lama lagi aku nak hidup gini? Kalau hidup sekarang ni tengah dalam keadaan sakit sendi, rheumatoid factor tinggi sangat kalau anda rheumatoid arthritis, berapa lama lagi nak hidup gini? Jika ini tahun akhir diberi peluang berubah, apa pilihan aku hari ini? Let's say kita tahu, ya Allah, astagfirullahalazim, saya pun tak tahu nak mati bila kan. Tapi kalaulah kita ni diberi tahu, kita ada seminggu lagi masa hidup kita ni. Ataupun tahun kita ni, tahun terakhir ni, adakah aku akan pilih untuk berubah pada hari ni? So, jawab soalan ni. Okay? So, saya rasa tu saja untuk perkongsian malam ni. Dah 10 suku dah. Saya saya nak tanya kalau ada apa-apa soalan, ada siapa yang nak bertanya. Ataupun kalau tak ada soalan, mungkin ada coach ataupun doktor-doktor dekat sini yang nak tambah anything, you all boleh tambah. Okay, sebab slide saya setakat ni saja. Mungkin ada yang nak tanya soalan? Boleh bertanya?
Sekejap saya tengok. Ada dalam chat box soalan. Setuju. Nurzaini, Rohana. Bila semua sehat. Ya, betul Kak Nah. Okey, Masya Allah. Bestnya. Maknanya semua faham lah saya present malam ni. Ataupun malu nak tanya. Mungkin ada soalan-soalan agak sulit. Sebenarnya saya dah dapat satu soalan ni. Ada yang tanya, ada yang PM saya ni. Soalan daripada seorang hamba Allah dalam HD juga. So dia tanya soalan yang agak sulit tentang soalan keintiman lah. Tapi saya akan jawab personal pada dia. So bagi anda yang ada soalan-soalan yang tak boleh nak tanya dekat sini, boleh je PM saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab soalan anda. Izian, doktor nak tanya, kalau kuantiti telur berkurang, adakah kita boleh tingkatkan semula kuantiti telur? Okey Izian, sebenarnya jumlah ovum ataupun jumlah telur kita ni sebenarnya dia dah ada dalam jumlah tertentu pada setiap ovari tu. Dan every year telur tu akan makin lama makin berkurang. So, menjawab soalan Izian, memang kita tak boleh nak tingkatkan semula kuantiti telur. In terms of quantity Izian, tak boleh. Tetapi, of course, kita boleh tingkatkan kualiti telur. So, la tahzan bagi anda yang ada problem dengan masalah kesuburan ni dari segi aspek ovum ataupun telur yang tak subur, buat je HD. Sebab program ni kita akan baiki, polish balik, repair balik inflammation dan kita akan naikkan kualiti telur tu. Kualiti ovulation tu. Mungkin sebelum ni ovulation tak boleh nak berlaku dengan baik sebab signal hormon tak strong. So when we repair the inflammation, the hormonal signal tu akan jadi lebih baik. Jadi quality release of the hormones and then quality production of the hormones tu akan jadi naik juga insya-Allah. Okey? Kualiti hidup boleh ditingkatkan. Of course, my dear. Betul, Azah. Kualiti hidup pun boleh ditingkatkan. Masya Allah. Okey, so tu saja kot malam ni. Saya rasa tu saja tahniah untuk those yang hadir. Dan bagi anda yang macam tadi saya dah bagi tahu bagi anda yang memang ada baru first time join dan baru pertama kali nak kenal apa itu program anti radang ataupun memang you ada masalah-masalah yang berkaitan dengan keradangan darah tinggi, kencing manis, hyperkolesterol, masalah period, masalah GERD, masalah migraine, masalah emosi tak stabil dan sebagainya. Make sure yang pertama sekali pastikan ada buat pemeriksaan full blood result. Yang tu yang penting. Ataupun mungkin kalau yang ada masalah dengan GERD mungkin ada masalah kena buat H. pylori punya result apa you buat sebab benda ni boleh bantu untuk kami bantu anda. You have to help us to make sure we will be able to help you. Sebab ada setengah orang yang kontak saya. Dia tanya soalan macamlah saya ni Tok Nujum jadi saya tak boleh nak predict nak buat jawapan macam Tok Nujum. Saya nak tengok dulu all the investigation details. Of course saya akan tanya history you, sign and symptom macam mana, sejarah keluarga macam mana, apa yang berlaku 4, 5, 6 years ago. Tetapi in terms of hitam putih, black and white tu saya nak tengok semua ada. Kalau result biopsi, hantar result biopsi. Kalau result darah, hantar result darah. Kalau ada x-ray, ultrasound ke, ada result apa yang doktor buat, MRI ke apa, hantar. InsyaAllah kita akan boleh bantu. Okay? So, itu saja untuk kali ini. Kita doakan mudah-mudahan Zila yang berkongsi dengan kita tadi, Allah bagi istiqamah, Allah bagi kesembuhan dan saya juga doa pada anda semua yang ada dekat sini kalau anda yang masih lagi diuji dengan kesakitan, kita doa mudah-mudahan Allah angkat segala kesakitan dan masalah tu. Kalau anda yang sihat pun anda diuji juga tahu. Sebab orang yang sihat ni dia cepat lara. Tahu tak lara? Orang yang sihat ni dia cepat sangat nak pergi celebrate, dia cepat sangat lara jadi dia cacar marba dah. Tu adalah ujian tahu untuk orang yang sihat.
untuk orang yang sihat, pastikan anda ada protokol HD maintenance supaya you tahu apa yang you nak buat dalam fasa maintenance supaya kita tak lara jauh lari tu. Okey, Masya Allah. Oh, Zila ada. Bidadari Hazim. Masya Allah. Terima kasih, Zila. Zila nak cakap apa-apa ke sebelum berakhir? Saya boleh bagi 1-2 minit, Zila? Zila nak say something? Boleh? Ke tak sempat bising-bising tu? Kalau Zila nak sekejap boleh cakap ni, seminit dua? Tak sesuai kot. Okay, it's okay. Tak apa. Tak apa Zila sebab dia duduk dekat tempat yang tak sesuai nak on mic dengan kamera tu maybe. So it's okay. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Zoom akan datang. For those of you HDians, bagi anda HDians, esok atau lusa saya akan ada satu talk khusus untuk HDians. Macam mana untuk U-turn balik sebab ada some HDians yang dia dah blur, dia tak tahu macam mana nak proceed. So for those of you HDians yang lama, yang baru, yang otai, yang dah tak buat, yang dah tak ingat so make sure you join sesi HDians yang saya akan buat dalam talk khusus ataupun tertutup dengan HDians saja. Specific tips ataupun maklumat ataupun panduan khusus macam mana untuk meneruskan kehidupan kita yang berkualiti dalam 2026. So, Zila nak bercakap ke? So, insyaAllah kita jumpa dalam Zoom yang akan datang. Dan dengan ini, saya akhiri dulu dekat sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.